الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, diberikan kita nyawa, diberikan kita kesihatan yang baik dan kelapangan masa untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita berkaitan dengan ilmu tajwid pada pagi ini menggunakan kitab Risalah Kecil Ilmu Tajwid. Baik, insyaAllah kita sambung pengajian kita pada muka surat 85, kan? Tajuk tafkhim dan tarqiq. Jadi kita dah masuk pula berkaitan dengan huruf-huruf yang tebal dan nipis. Dia akan terbahagi kepada tiga. Atau empat. Terbagi kepada tiga. Huruf yang terkadang tafkhim dan tarqiq, maksudnya huruf ni dia kadang tu tebal, kadang dia nipis. Lepas tu yang kedua, huruf yang sangat tebal, terpaling tebal. Dan ketiga, dia huruf yang kurang tebal ataupun dia tebal tapi dia tidaklah sangat tebal. Dan yang keempat, huruf yang sentiasa nipis. Ada empat. Baik, kita tengok situ. Huruf yang terkadang tafkhim, yakni tebal, dan tarqiq, yakni nipis, ada tiga huruf, iaitu huruf alif mengikut huruf sebelumnya. Lam, yang pertama alif, yang kedua huruf lam pada lafzul jalalah, lam yang duduk pada kalimah Allah, dan pada semua huruf ra. Huruf ra ni ada tempat dia tebal, ada tempat dia nipis. Dan ada tempat boleh kedua-duanya sekali. Nanti kita tengok. Jadi kategori yang pertama, tiga huruf ni dia boleh tebal, dia boleh nipis. Baik. Yang kedua, huruf yang terpaling tebal. Huruf yang paling tebal. Kerana apa dia jadi paling tebal? Kerana ada sifat isti'la dan itbaq. Disebabkan dua sifat ni, dia jadi huruf yang paling tebal. Sebab kalau kita tengok sifat dia tu isti'la. Isti'la bermakna angkat pangkal lidah. Dah angkat pangkal lidah, ada pula sifat itbaq. Jadi kena angkat juga tengah lidah. Jadi kedua-dua bahagian belakang tu, belah pangkal dan juga tengah lidah diangkat, maka bunyi huruf tersebut akan jadi sangat tebal. Jadi nampak bunyi dia sangat tebal. Sa, da, ta, za. Kalau matikan dia pun sama juga. Sebelumnya bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi depan ke, tetap bunyi tebal. As, is, us, al, il, ud, alta, ilta, utta, al, il, ud. Dia tak kisah dah huruf sebelumnya tu bagi apa pun, matikan juga huruf tu tetap bunyi tebal. Kerana dia huruf yang paling tebal. Baik, kategori yang ketiga, huruf yang kurang tebal. Dia kurang tebal, dia duduk bawah sikit saja daripada yang tadi. Yang tadi sebab ada sifat isti'la dan itbaq. Sekarang ni kategori yang ketiga ni, huruf ni hanya bersifat dengan sifat isti'la sahaja. Dia ada sifat isti'la saja. Ada tiga huruf, iaitu ghain, kha dan qaf. Ghain, kha dan qaf. Huruf ini terkait dengan istilah tafkhim nisbi, dengan dua hal keadaan. Jadi asalnya
dia tebal, cuma dia kurang tebal daripada huruf yang 4 tadi. Sad, dad, ta, dha tu dia kurang sikit. Dia juga ada sifat isti'la. Jadi nak bunyikan dia tu tetap ada bunyi tebal tu. Ra, kha, qa. Bila dia baris atas lah. Bila dia baris atas tebal lah, ataupun bila baris depan ru, khu, qu. Tetapi dia kata istilah huruf ni dia terkait dengan istilah tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi ni apa dia? Tafkhim nisbi ni dia lemah dengan baris bawah. Dia akan lemah dengan baris bawah. Jadi baris atas dengan baris depan tu tebal lah bunyi dia, nampaklah tebal bunyi dia tu. Tapi bila dia baris bawah, dia lemah dengan baris bawah. Jadi nampak macam nipis sikit. Bunyilah ri, khi, qi, ri, khi, qi. Dia tak boleh buat bagi bunyi ri, khi, qi. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia kena bagi jadi nipis. Sebab dia lemah dengan baris bawah. Yang itu kita panggil tafkhim nisbi. Dan keadaan tafkhim nisbi ni pun ada dua keadaan. Yang pertama yang tadi itulah. Yang pertama tadi kerana ketika berbaris kasrah. Huruf tu sendiri ghain, kha dengan qaf berbaris bawah. Qi, qi, qi. Okey, yang tu keadaan yang pertama. Dia baris bawah. Keadaan yang kedua ketika sukun. Keadaan kedua ni ketika tiga huruf ni mati. Sebelumnya berbaris kasrah seperti walakin ikhtalafu. Walakin ikhtalafu. Ada huruf kha mati, sebelumnya ada baris bawah. Jadi sebelum huruf tu ada huruf yang berbaris bawah. Tetaplah dibaca dengan nipis. Terkait dengan tafkhim nisbi juga. Dan kalimah ufrigh alaina, ufrigh, rig, nipiskan. Ra bagi bawah, ri, ghain mati, rig, nipis sahaja. Dan dia kata kecuali huruf qaf. Huruf qaf dekat hal yang kedua ni, keadaan yang kedua ni dia tak masuk. Untuk huruf qaf, keadaan yang kedua ni dia tak join sekali. Dia tak masuk sekali. Sebab apa? Sebab huruf qaf ada sifat qalqalah. Dia ada sifat qalqalah. Bila matikan dia, nak buat qalqalah tu tetap kena angkat pangkal lidah tu naik. Iqra. Jadi dia tak boleh nak jadi nipis lah kat situ. Dan juga huruf kha yang mati, selepasnya terdapat huruf ra yang tafkhim, huruf ra yang tebal. Sama ada huruf ra tu baris atas ataupun baris depan. Jadi kenalah bagi bunyi kha yang mati tu dengan bunyi yang tebal juga. Ikhraja, ikhra. Dia tak boleh ikhraja bagi nipis, tak boleh. Dia kena bagi jadi tebal. Sebab apa? Alasannya kerana selepas huruf kha mati tu ada huruf ra yang tebal. Lebih mudah untuk kita bagi bunyi kha tu tebal. Kerana nak raikan juga, nak bagi cantik bunyi ra yang tebal tu. Kalau tidak susah. Ikhraja, kita nak bagi nipis dulu kha, lepas tu kita nak tebalkan ra pula. Ikhraja, berat sikit lah. Yang lebih mudahnya adalah dengan menebalkan terus huruf kha. Ikhraja, ikhraja, ikhraja. Baik. Yang tu yang terkecuali lah untuk kita buat bagi jadi nipis. Maksudnya kena buat bagi jadi tebal. Huruf qaf dan juga huruf kha yang selepasnya ada huruf ra yang tafkhim. Baik. Dia kata lagi atau ketika ghain dan kha sukun. Dia patah balik jadi nipis balik yang ni. Atau ketika ghain dan kha sukun kerana waqaf didahului oleh ya lin. Ya harful lin, ya yang lin. Seperti kalimah zaighun. Kalau kita matikan dia, kita waqaf kat situ jadi zaigh. Nipiskan sahaja. Zaigh. Tak boleh
jangan kita tebalkan, jangan zair, zair. Itu tak boleh. Dia kena nipiskan. Zair, zair. Ataupun kalimah syaikh, syaikh. Nipiskan. Jangan kita tebalkan dia. Jangan syaikh, syaikh. Naik atas. Tak boleh. Kena turunkan sahaja bunyi dia. Nipiskan bunyi kha dan ghain tu. Bila mana? Bila sebelum kha dan ghain yang mati kerana waqaf, sebelumnya ada huruf ya-lin. Sebelumnya ada huruf ya-lin. Syaikh, zair. Nipiskan sahaja. Maka martabat tafkhimnya hendaklah dikurangkan. Jadi memang asalnya huruf ni huruf yang tafkhim, huruf yang tebal. Tapi disebabkan tafkhim nisbi ni, dia dikurangkan bunyi ketebalan dia. Ini semua disebabkan kerana lemahnya terhadap baris kasrah dan ianya dikenali sebagai tafkhim nisbi, kerana nisbah kepada kelemahannya. Disebabkan baris kasrah tu, sama ada pada dia sendiri baris kasrah ataupun sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah dan huruf tu mati. Huruf ghain, kha, qaf tu mati, sebelumnya baris kasrah. Okey. Jadi untuk huruf ghain, kha dan qaf, dia terkait dengan istilah tafkhim nisbi bila ada baris bawah. Dan seterusnya huruf yang sentiasa nipis. Huruf yang sentiasa nipis ni maksudnya dia tak ada lah sifat isti'la itbaq tu. Dia lawan lah, dia duduk pada istilah pada sifat istifal dan infitah. Dia duduk pada sifat berlawan dia. Istifal ni merendah, duduk kat bawah je. Lidah, pangkal lidah tu duduk di bawah saja, tak angkat pun. Infitah pun sama juga. Infitah maksudnya terbuka. Jadi lidah dia tu yang di tengah tu terbuka, duduk kat bawah je, dia tak naik atas pun. Jadi semua tu huruf-huruf yang bersifat dengan sifat yang nipis. Huruf ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Semua tu huruf yang nipis sahaja. Baik, kita tengok daripada pembahagian yang 4 tu, kita masuk kepada hukum alif. Hukum alif. Maksudnya dia nak perinci lah. Nak perinci satu-satu. Tadi kata huruf yang terkadang tebal, terkadang nipis tu ada 3. Alif, lam dengan ra. Jadi dia nak masuk alif dulu. Hukum alif. Pada huruf alif tu ada hukumnya. Macam tang mana dia nak tebal, tang mana dia nak nipis tu. Baik. Dalam permasalahan tafkhim dan tarqiq, huruf alif selalu mengikuti keadaan huruf sebelumnya. Jadi huruf alif ni dia akan ikut apa yang ada pada sebelumnya, ataupun huruf sebelumnya tu bersifat apa. Kalau sifat tebal, dia akan ikut jadi tebal. Kalau sifat nipis, dia akan ikut jadi nipis. Maka ia menjadi tafkhim bila huruf sebelumnya tebal, dan ia menjadi tarqiq bila huruf sebelumnya nipis. Dia ni jenis ikut orang je. Orang buat tu, dia ikut buat tu. Alif. Baik. Imam Ibn Jazari dalam kitabnya, dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr, dia kata, wa ammal alif fassahihu annaha la tusafu bitarqiq wala tafkhim, bal بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. Dia kata, adapun alif yang sahih, ianya tidak bersifat tarqiq atau tafkhim. Dia ni tak ada nipis ataupun tak tebal. Macam tu maksudnya. Maksudnya dia duduk tengah-tengah. Tetapi ianya bergantung kepada huruf sebelumnya. Maka ianya sentiasa mengikuti huruf-huruf sebelumnya dalam menentukan tarqiq dan tafkhim. Jadi huruf alif ni dia tak ada tarqiq, tak ada tafkhim.
dia akan ikut huruf sebelumnya sahaja. Kalau kata huruf sebelumnya nipis, dia akan jadi nipis. Kalau sebelumnya tebal, dia akan jadi tebal. Contoh, macam mana? Fa ataupun fala, la, nipis. Tapi sebelumnya kalau kata ada huruf yang tebal, so, yang panjang tu alif. Jadi dia ikutlah bunyi sod yang tebal tadi tu. So, dha, ta, dha, qa, gha, kha. Dia ikutlah yang panjang tu lah. Yang bunyi panjang tu bunyi alif. Jadi dia ikut huruf yang tebal. Kalau sebelumnya huruf yang nipis, nipislah bunyi dia. Ba, ta, sa, ja, ha. Bunyi yang nipis. Itu maksud alif ni dia mengikut huruf sebelumnya. Atau dalam matan ni disebut dalam kitab Tuhfatus Samanudiyah, daripada Syekh Ibrahim As-Samanudi. Dalam kitabnya dia kata wa tatba'ul alif ma qablaha, dan alif mengikut huruf sebelumnya. Apa yang tu senang. Dalilnya mana? Macam mana boleh kata alif tu ikut sebelumnya? Ni dalil dia. Wa tatba'ul alif ma qablaha. Alif ni dia ikut huruf sebelum dia. Huruf sebelumnya tebal, dia tebal. Sebelumnya nipis, dia pun nipis. Baik, maka alif dibaca tafkhim bila huruf sebelumnya tafkhim. Contoh qala. Tebal lah, sebab qaf tu bagi atas tebal. Dia bagi atas tebal lah. Qa, kena angkat pangkal lidah sebab isti'la. Jadi alif pun akan ikut lah. Dia akan ikut huruf qa. Qala. Yang bawah tu pula alif dibaca nipis, tarkik, kerana sebelumnya huruf lam nipis. Fala, lala, nipis sahaja. Jadi huruf alif dia akan ikut huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tebal, dia tebal. Huruf sebelumnya nipis, dia nipis. Tak bolehlah nak buat bunyi qala. Kan peliklah pula bunyi macam tu. Qa tadi tebal, qa kat huruf qaf tu tebal, qa. Tapi bila kita nak panjang sikit, kita turun balik. Qala. Perasan tak? Dia macam turun sikit. Kalau tidak, kita kena bagi sama je lah. Qala. Ni qala. Tu tak kena lah. Tu tak kena. Sebab dia tak ikut huruf sebelum dia. Dia tak ikut sebelum dia. Ataupun huruf sebelumnya nipis, tapi tiba-tiba alif tu nak jadi tebal. Fala. Tak boleh lah. Dia fala. Tak kena lah macam tu. Tak boleh buat sebaliknya. Kena ikut. Huruf sebelumnya nipis, dia nipis. Sebelumnya tebal, dia kena tebal. Baik. Seterusnya, hukum lam. Huruf yang kedua bagi sifat yang boleh tebal dan nipis, tafkhim dan tarkik, ialah huruf lam. Baik. Keadaan asal huruf lam ialah tarkik. Jadi huruf lam ni asalnya dia ni adalah huruf yang nipis. Kalau tengok sifatnya pun tak ada pun sifat isti'la dekat dia. La. Dia istifal, tak naik pun pangkal lidah. Tapi dekat sini dia boleh baca dengan tafkhim. Baik, keadaan asal huruf lam ialah tarkik. Namun ia mesti dibaca tafkhim bila berada pada lafaz jalalah, pada kalimah Allah tu. Dia duduk di situ pada kalimah tu, lam di situ kena baca dengan tebal. Macam mana nak tebal? Didahului oleh fathah atau dhammah. Bila dia tebal, kerana sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, fathah dan dhammah depan. Barulah boleh tebal. Allah, Rasulullah, barulah tebal pada kalimah Allah. Lam pada kalimah lafzul jalalah tu baru ditebalkan. Tapi kalau sebelumnya baris bawah, nipih. Lillah. Tak boleh lah tiba-tiba lillah. Tak kena lah. Lillah. Dia hanya tebal kerana sebelumnya didahului oleh fathah atau dhammah sahaja. Baik.
Imam Ibn Jazari dalam kitabnya, dalam matan Manzumatul Muqaddimatul Jazariyah berkata, wa fakhimil lam min ismillahi an fathi aw dhammin ka abdullahi, dan tafkhimkanlah huruf lam pada perkataan Allah yang didahului fathah atau dhammah seperti kalimah Abdullah. Jadi itulah sumber kita. Tu pedoman yang kita duk ikut tu. Daripada Imam Ibn Jazari. Kata dia, mesti ditebalkan lam tu pada lafzul jalalah kalau sebelumnya baris atas ataupun baris depan. Yang contoh dia bagi Abdullah. Dal tu dhammah. Jadi tebalkanlah kalimah Allah tu. Abdullah. Tebalkan dia. Jangan Abdullah. Abdullah. Tak boleh lah. Abdullah. Tebalkan dia. Baik, sebagai peringatan, Imam Ibn Jazari dalam kitabnya, dalam matan Jazariyah berkata, thumma la milillah. Kemudian jangan menebalkan lam pada kata lillahi. Bila lam tu baris bawah ataupun sebelumnya berbaris bawah, jangan ditebalkan. Mesti baca nipis. Lillahi. Lillahi. Baca dengan nipis sahaja. Tak boleh ditebalkan lam pada lafzul jalalah yang sebelumnya baris bawah. Baik. Jadi baris atas, baris depan boleh tebal, baris bawah tak boleh tebal. Bentuk penulisan kalimah Allah dalam Al-Quran ada 3. Ada 3 cara penulisan kalimah Allah dalam Al-Quran. Yang pertama Allahumma. Allahumma. Kedua lillahi. Yang ketiga Allahu. Tulisannya macam itulah. Yang pertama tu alif lam lam ha mim. Yang kedua lam lam ha. Yang ketiga alif lam lam ha. Baik. Jadi mungkin ada kekeliruan pada kalimah yang pertama tu. Kalau kalimah lillahi dengan kalimah Allah tu rasanya mudahlah. Cuma kalimah pada kalimah Allahumma tu, kadang-kadang orang tak perasan, dia baca dengan nipih. Contoh, baik, kita baca apa tu? Contoh-contoh ayat yang terdapat lam pada lafzul jalalah dibaca 2 harakat serta tafkhim tebal bila didahului oleh baris fathah atau dhammah yang selalu menjadi kekeliruan. Jadi pada kalimah Allahumma ni selalu jadi kekeliruan. Jadi kalimah ni sahaja yang dimuatkan dalam kitab ni. Baik, contoh ayatnya pada surah Al-Maidah ayat 114. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana. Kalau tak perasan tu orang baca Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana. Maryam Allahumma rabbana. Maryahumma rabbana. Maryam lahum. Dia baca macam tu lah. Kalau dia tak perasan, dia tengok tak macam kalimah Allah pun kan. Ada mim pula kat belakang tu. Jadi dia bacalah macam tu. Dia berasa macam tu. Jadi yang sebenarnya itu adalah kalimah Allah. Jadi kenalah baca dengan tebal. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana. Allahumma rabbana. Jadi bila sambung tu Maryam Allah. Maryam Allahumma. Baik, seterusnya pada kalimah pada ayat yang kedua dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 32. Wa iz qalullah. Yang tu pun kena tebal. Jangan wa iz qalul lahumma in kana hadza. Qalul lahum macam tu je dia baca. Tak boleh. Itu kalimah Allah. Wa iz qalullahumma in kana hadza. Kena baca dengan tebal. Jadi 2 ayat atas tu rasanya mungkin menjadi kekeliruan lah. Ayat yang ketiga ni mungkin tak ada masalah. Sebab apa? Selalu duk baca, duk buat wirid kan. Surah Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallah. Selalu duk pakai kan. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum
fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu buat baca doa lah sekali tu. Jadi kat situ tak ada masalah lah. Mungkin dua yang atas tu yang masalah. Kena tengok perhati betul-betul. Yang ketiga tu pun sebab dia hafal je kan. Dia dah hafal je. Kalau dia tengok perhati, tengok buku Quran baca balik pun boleh jadi keliru juga. Baik. Jadi 3 tempat ni bila sebelumnya baris atas. Dia baris atas. Baik, dan baris depan. Seterusnya kita tengok contoh-contoh ayat yang terdapat lam lafzul jalalah dibaca 2 harakat serta tarqiq bila didahului oleh baris kasrah. Yang sering ataupun yang selalu menjadi kekeliruan. Yang ni baris bawah pula. Pada kalimah Allahumma juga tapi baris bawah. Contoh ayat yang pertama ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 26. Yang ni pun tak ada masalah lah kan. Buat wirid juga, baca tahlil apa semua. Qulillahumma ma. Qulillahumma ma. Baca dengan nipis saja. Jangan tiba-tiba qulillahumma ma pula ataupun qulillahumma ma. Qulillahumma ma. Dia tak panjang kat situ. Dia ingat bukan kalimah Allah. Kalimah Allah ni itulah tak ada tanda mat, tak ada tanda alif mat tu. Jadi dia baca pendek sebab dia ingat bukan huruf, bukan kalimah Allah. Jadi sebenarnya kalimah Allah kena tebalkan dan juga bukan kena tebalkan, kena panjangkan, kena matkan dia. Qulillahumma ma. Lam tu pula kena nipis kerana sebelumnya baris bawah. Qulillahumma ma. Baik, ayat yang kedua surah Az-Zumar ayat 46. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Kat situ pun qulillah juga. Jangan qulillah. Yang tu bukan. Kena nipiskan. Kenapa kena nipis? Kerana baris bawah sebelumnya didahului oleh baris bawah. Baik, tak ada masalah lah tu kan. Kesemua contoh-contoh kalimah lafaz al-jalalah Allah yang diketengahkan di atas adalah kalimah Allahumma yang terdapat pada 5 tempat di keseluruhan Al-Quran. Jadi ada 5 tempat ni saja dalam Quran. Ini disebabkan pada kalimah inilah sering berlakunya kekeliruan bacaan kerana ramai yang menganggapnya bukan daripada kalimah lafzul jalalah. Baik, rajah kat bawah tu nak tunjuk kata kalau lam tebal, lam nipis kena buat macam mana. Jadi lam yang nipis, mungkin ada yang tak ada nipis kat situ. Lam yang nipis, yang belah kiri tu lam yang nipis, yang belah kanan lam yang tebal. Jadi lam yang nipis ni lidah di tengah lidahnya tu tidak melengkung. Tidak melengkung lah, tak, orang kata apa, tak ada lengkungan. Dia nipis lah. Qulillah, lillah, lillah. Tapi bila yang tebal dia kena lengkungkan tengah lidah dia tu. Barulah dapat bunyi Rasulullah, Allah, Allah, Qalullah. Tebal bunyi dia. Disebabkan apa bunyi tu tebal? Disebabkan kita buat lengkungan di tengah lidah kita. Barulah dapat bunyi yang tebal. Kalau kita tak buat yang lengkungan, dia bunyi qalullah, lullah, lullah, tak boleh lullah, lullah. Kena tebalkan dia. Baik, selesai huruf lam. Hukum lam. Ada apa-apa soalan? Hukum lam ni hanya terlibat pada kalimah Allah sahaja. Kalimah lafzul jalalah sahaja. Kalau kiraat yang lain, contohnya macam kiraat Warsh, dia ada tempat-tempat lain, bukan pada kalimah Allah saja. Dia pada kalimah-kalimah yang sebelumnya ada huruf yang tebal. Dan huruf yang tebal tu pun 3 huruf saja. Sad, ta, dha saja. Contoh azlama, dia baca dengan azlama. Matla'i, dia baca dengan matla'i. Lagi apa? Dhalla, dia baca dengan dhalla. Dia tebalkan. Ataupun kalimah as-salah, dia baca as-salah. Itu maklumat tambahan lah. Itu kiraat yang lain.
bacaan yang lain, bukan riwayat kita. Itu riwayat daripada Warsh an Nafi'. Tu qiraat lain lah. Saja nak cerita sebab bersangkutan dengan huruf lam tu. Kita hanya baca tebal pada kalimah Allah sahaja, tapi riwayat yang lain seperti Warsh, dia ada kalimah-kalimah tertentu dia tu. Boleh ditebalkan juga. Itu sanad dia lah. Itu sanad dia. Baik, dan sanad tu pun sampai pada Nabi SAW. Bukan kita kata, oh boleh ke tak? Betul ke tak? Tak. Semua sampai pada Nabi, semua betul. Semua elok, semua benar. Semua mutawatir. Baik, seterusnya. Hukum ra. Hukum ra ni, kita cuba habiskan lah. Sebab dia nampak macam panjang sikit. Baik, hukum ra. InsyaAllah selesai. Hukum ra, Imam Ibn Jazari dalam kitabnya, dalam matan Manzumatul Muqaddimatul Jazariyah berkata, وَرَقِّقِ الرَّا إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلَاءٍ أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلًا وَالْخُلْفُ فِي فِرْقٍ لِكَسْرٍ يُوجَدُ وَأَخْفِ تَكْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. Baik, dia kata, dan nipiskanlah huruf ra bila berharakat kasrah. Dia kata ra ni bila baris bawah nipislah. Dia tak boleh jadi tebal. Ra baris bawah mesti nipis. Ri. Bila baris atas ra, ru, yang tu tebal, kena lengkungkan. Tapi bila baris bawah tak perlu dilengkungkan, nipiskan saja, ri. Dan dia kata begitu juga nipiskan huruf ra bila berada pada keadaan sukun, bila ra tu mati, dan huruf sebelumnya kasrah, dan huruf sebelumnya baris bawah, ataupun ada huruf ya. Ada huruf ya. Ya tu ya yang matilah, huruf ya yang mati, ataupun ya lin. Jika huruf ra, bukan ya lin, ya huruf ya. Jika huruf ra tidak berada sebelum huruf isti'la atau kasrah itu bukan yang asli, yang tu semua nipis lah. Ulama berbeza pendapat pada kalimah firqin, sama ada dibaca tebal atau nipis. Maksudnya kalimah ni boleh buat dua-dua, cumanya ada khilaf lah, mana nak buat tebal, mana nak buat nipis. Dan sembunyikanlah sifat takrir pada huruf ra ketika ia ditasydidkan. Jadi dia kata sembunyikan sikit lah bunyi getaran ra tu, takrir tu, getaran. Sifat takrir, sifat yang bergetar tu disembunyikan bila huruf ra bertasydid. Huruf ra tu ada tasydid. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh jelaskan tasydid tu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Jangan bagi nampak lah getaran tu macam rakyat. Tu tak ya. Kan? Okey, baik. Baik, daripada matan tu nampak macam faham tak faham kan? Kita tengok huraian dia tu. Jadi huraian tu dah dipecahkan kepada keadaan ra tarkik. Kita tengok yang nipis dulu. Keadaan huruf ra yang nipis. Baik, yang pertama ketika ra kasrah. Yang pertama ra ni nipis. Yang pertama sekali kerana ra tu baris bawah. Huruf ra tu sendiri baris bawah. Jadi bila baris bawah huruf ra mesti dinipiskan. Syarri hasid. Syarri. Rijalun. Nipislah rijalun. Syarri hasad. Syarri hasad. Syarri hasidin. Syarri hasidin. Syarri, kalimah syarri tu. Ada orang dia baca tebal. Sebab apa dia baca tebal? Dia pun mengaji juga. Tapi dia pergi olah pergi kot lain. Macam mana dia pergi olah kot lain tu? Sebab dia kata baris atas. Sebelumnya tu baris atas. Tu yang dia kata boleh baca tebal tu. Lagi pula dia guna alasan huruf ra tu bertasydid. Maksudnya ada dua ra. Ra yang pertama mati, ra yang kedua baris bawah. Jadi ra yang pertama mati tu sebelumnya ada baris
baris atas. Nampak tak? Jadi dia kata kena tebal. Kalimah ni, ra ni. Ni saya dah pecahkan lah. Dia kata ra yang pertama mati, ra yang kedua baris bawah. Jadi sepatutnya ra mati sebelumnya baris atas kena baca dengan tebal. Tapi kenapa bagi contoh ni dekat tempat yang nipis? Sebab apa kena baca dengan nipis? Kena baca dengan syarri. Kena baca dengan baris bawah terus. Maksudnya kena baca dengan nipis terus. Tak boleh buat syarri. Kenapa tak boleh buat macam tu? Sebab ditegah dalam kitab, dalam Thayyibatun Nash ada sebut dia lambat sampai. Tak ingat pula. Apa dia? Hari tu saya dah sebut dah, tak silap. Apa nama matan dia? Atau rangkap matan dia? Wal harfu bis sifat. Dia rendang baru nak hadam. Wal harfu bis sifat yudgham saqat. Wal harfu bis sifat yudgham saqat. Jadi dia kata huruf yang pertama ni dan sifat dia sekali yudgham saqat, masuk terus ke dalam huruf yang kedua. Maksudnya huruf yang pertama ni dibuang terus lah. Tak pakai dah dia punya huruf ke, tak pakai sifat dah. Dia tengok huruf yang kedua terus. Kerana apa? Kerana dah dia dah jadi idgham. Dia dah idgham dah. Jadi tengok saja huruf yang kedua ni baris apa? Baris bawah. Jadi bila dah baris bawah tu, terus saja kita guna sifat dia baris bawah nipis, jadi baca saja bunyi nipis. Syarri. Terus saja bunyi nipis. Jangan ditebalkan. Jangan diasingkan. Syar, kita buat tebal, lepas tu ri nipis. Tak boleh macam tu. Terus saja dengan bunyi yang nipis. Syarri. Yang kedua, ketika ra sukun sebelumnya kasrah. Contoh kalimah fir'auna. Jadi ra tu mati sebelumnya fa baris bawah. Dengan syarat selepasnya tiada huruf isti'la dan kasrahnya bukan kasrah arid. Kasrah arid ni kasrah mendatang. Jadi kepada kalimah fir'aun tu, fa tu baris bawah tu asli ke mendatang? Asli lah. Asli. Tak boleh tiba-tiba mendatang kat situ. Dia mesti asli. Jadi dengan sebab tu ra dibaca dengan nipis. Fir'auna. Walaupun dia Fir'aun, baca bagi elok. Saya sebut tu sebab guru saya selalu buat macam tu. Dia lagi satu dekat kalimah syaitan tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selalu orang duk baca a'udzubillahi minasyaitonir. Duk bersyaitan dia kata, hang ni pasal apa? Memanglah hang duk marah dengan syaitan. Tapi baca dia tu bagi betul. Syaitan. Jangan duk syaitan macam bunyi waw mati. Baik. Tu selingan. Jadi yang kedua ni ra mati sebelumnya baris bawah kena baca dengan nipis, dan baris bawah tu baris bawah yang asli. Baik, yang ketiga, ketika ra sukun sebelumnya huruf sukun. Ra tu mati, sebelumnya pun ada huruf yang mati. Dan sebelum huruf yang mati tu pula ada huruf yang berbaris bawah, berbaris kasrah. Contoh kalimah hijr. Kita berhenti waqaf kat situ. Jadi ra tu mati. Lepas tu sebelumnya pun ada huruf jim
jim mati, dan sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Jadi nipiskan ra tu. Hijr. Hijr. Jangan tak ada ra tu pula, jangan hijr. Mati kat jim saja tak boleh lah. Kena bagi ada getaran yang nipis pada huruf ra. Hijr. Hijr. Baik. Dan yang keempat, ketika ra sukun, sebelumnya ya sukun. Ya mat dan lin. Bukan lin saja, ya mat dan lin. Contoh kalimah qadir. Nipiskan. Khair, nipiskan. Kadang orang keliru, tak tahu siapa dia keliru. Dia kata ra tu kan dhammatain. Dia tengok pada simbol dhammatain tu. Dia nampak ada dua simbol tu kan. 99, 69 tu. Jadi dia kata kena tebal. Bukan sebab tu. Dia kena tengok huruf sebelum dia. Jadi ra mati, kita berhenti di situ, waqaf itu ra mati. Sebelumnya ada ya mat ataupun ya lin, ra tu kena baca dengan nipis. Syai'in qadir, nipiskan. Qadir. Khair, nipiskan. Getaran tu bagi getaran yang nipis. Macam mana nak elak jadi tebal? Jangan buat bagi melengkung lah. Jangan buat melengkung. Tak mau bunyi qadir. Qadir. Kita pergi angkat. Bagi jadi lengkung. Itu yang jadi getaran yang tebal. Kita tak nak ada kelengkungan tu. Qadir, nipiskan. Khair, nipiskan. Baik, itu keadaan yang keempat. Ra mati, sebelumnya ada ya mat ataupun ya lin. Yang kelima, ketika ra yang dibaca imalah. Imalah pun dianggap sebagai tarkik, nipis. Bunyi imalah macam mana? Imalah. Macam-macam lah kan. Macam-macam khilaf keluar. Ada kawan ni baca macam ni, kawan ni macam ni, qiraat masing-masing. Majri ada, majri ada, majri ada. Pelik lah bunyi. Yang mana yang paling asah lah, ataupun yang kata yang paling selalu digunakan ialah dengan bunyi X-ray tu. Kita ambil yang tu. Majri, majriha, bismillahi majriha, riha wa mursaha. Majriha, ri. Kadang tu ada juga bunyi majri. Tapi dua tu sajalah yang bisa saya dengar. Tapi kalau bunyi majriha, yang tu yang tak pernah dengar. Tapi ada, tak tahulah siapa buat. Ada juga kata riti ni lah. Majri, majri, majri. Kena majriha. Okey. Jadi imalah hanya pada kalimah tu saja dalam Quran. Bagi riwayat kita, kalimah tu sahaja kita baca dengan imalah. Di situ dianggap sebagai tarkik juga. Sebab apa? Tarkik. Sebab tak boleh pun nak lengkung kat situ. Majru, tak boleh. Tak boleh buat lengkungan. Nak jadi tebal kena lengkung. Jadi pada kalimah ni tak boleh buat lengkungan, maka dia duduk dalam kelompok tarkib, yang nipis. Majriha, riha. Baik, selesai keadaan ra yang nipis. Seterusnya kita tengok keadaan ra yang tafkhim, yang tebal. Yang pertama, ketika ra fathah. Ra tu bagi atas. Tebal lah. Mir rabbikum, mirra, mirra, ra. Tebal lah. Tijaratun, tijaratun. Tebal lah bunyi dia sebab baris atas. Ra. Tak boleh bunyi ra. Kalau ra tu nipis lah sebab dia tak buat lengkungan tu. Kena buat lengkung tu. Ra. Ra. Dan tebal dia ni jangan pula sampai macam ada isti'la. Kena jagalah. Jangan sampai nampak macam ada isti'la pula. Ra. Bagi nampak ada isti'la, angkat pangkal lidah betul-betulnya. Ra. Dia jadi tebal lah. Dia ra. Ra. Kita hanya fokus pada lengkungan tu sahaja. Jangan kita fokus pada pangkal lidah. Kalau kita pikat pangkal lidah, dia jadi tebal sangat. Dah macam ada sifat isti'la. Tu tak mau. Huruf ra tak ada isti'la pun. Dia jadi tebal ni kerana kita lengkungkan sahaja tengah lidah tu. Jangan kita buat sampai ada sifat isti'la. Baik. Yang kedua pula, ketika ra sukun,
sebelumnya fathah. Ra tu mati, sebelumnya baris atas. Qaryatin, qaryatin. Tebalkan dia. Qaryatin. Baik, yang ketiga ketika ra sukun, sebelumnya sukun dan fathah. Dia sama aja dia punya susunan macam tadi, cumanya tukar baris je. Jadilah tebal pula. Jadi ra yang pertama yang mati, sebelumnya ada huruf yang mati dan sebelum tu ada huruf yang berbaris fathah. Contoh kalimah al-qadr. 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 Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tebalkan bunyi getaran ra tu. Getaran ra tu ditebalkan. Yang keempat ketika ra sukun, huruf ra tu mati, sebelumnya ada huruf alif mad. Ada huruf alif mad. Jadi dia lawan lah. Kalau yang nipis tadi tu ada ya dengan ya mad dengan ya lin. Yang untuk tebal ni dia ada huruf alif. Wal absar. Tebalkan dia. Wal absar. Dan yang kelima ketika ra dhammah. Okey, jadi selesai dah. 1 2 3 4 tu untuk ra yang fathah. Dia berkait dengan harakat fathah, baris atas. Start pada 5 tu pula, dia dah masuk pada ketika ra dhammah. Ra dhammah, ra yang baris depan. Wa aktsaruhum, ru tebalkan dia. Wa aktsaruhum, wa aktsaruhum, tebalkan dia. Yang keenam ketika ra sukun sebelumnya dhammah. Wa mursaha, wa mursaha, mursa, tebalkan dia, sebelumnya baris dhammah. Dan yang ketujuh ketika ra sukun sebelumnya sukun dan dhammah. Kalimah khusr, tebalkan dia punya getaran tu. Jangan khusr, tu nipis, kena khusr. Kita matikan sin, buat getaran ra yang tebal, lengkungkan tengah lidah. Khusr. Innal insana lafi khusr. Ada getaran dia. Jangan tak ada ra jangan tak ada ra tu pula. Jadi khus saja tak nak. Wal as innal insana lafi khus. Tak ada ra tu. Tak boleh lah. Tak nak bunyi macam tu. Mesti kena ada getaran tu, baru tidak dianggap seperti buang ra. Yang ke-8 ketika ra sukun sebelumnya waw sukun. Yang ni pun kena tebal. Ra mati sebelumnya ada waw mat. Ada waw mat lah tu. La ghafur, tebalkan dia. Dan yang ke-9 ketika ra sukun sebelumnya kasrah, selepasnya tu ra, selepas pada ra ada huruf isti'la. Contoh kalimah qirtas. Jadi kena tebalkan ra tu. Sebab apa kena tebalkan? Kalau tengok kan dia sebelumnya baris bawah, tapi kita tengok pula selepas dia. Selepasnya ada huruf isti'la, jadi kena tebal. Kena tebal. Qirtas. Sebab mudah untuk kita sebut dengan tebal, daripada kita nak buat nipis susah. Cuba buat bagi nipis. Qirtas. Nak jaga bagi baris bawah turun. Qirtas. Susah. Jadi lebih mudah dengan tebalkan dia. Qirtas. Dan yang ke-10 ketika ra sukun sebelumnya kasrah arid. Kasrah mendatang. Dalam kurungan hamzah wasal. Maksudnya ada dekat situ hamzah wasal. Dan hamzah wasal tu pun bukan ada apa-apa pun, dia hanya duduk situ saja, nak tunjuk kata kalimah tu, berasingan kalimah. Maksud ataupun kita nak baca, nak mulai di situ, nak memulakan bacaan pada hamzah wasal tu, maka hamzah wasal tu kena terima baris bawah. Yang tu dia kata kasrah arid.
Hamzah wasal tu kena terima baris bawah. Jadi baris bawah tu lah nama dia kasrah mendatang. Kasrah arid. Arid maksudnya mendatang. Jadi asalnya tak ada pun kasrah kat situ. Tapi sebab kita nak mula di situ, kena ada baris bawah. Macam mana nak kenal? Sebab tengok huruf ketiga kan. Huruf 3 tu baris bawah. Jadi hamzah wasal kat situ pun kena baca dengan baris bawah. Jadi bila baris bawah yang mendatang ni, ra tu kena baca dengan tebal. Tak boleh baca dengan nipis. Kena baca dengan tebal. Irji'u ataupun irji'i. Tebalkan dia. Satu lagi manirtada. 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 Okey, kalimah manirtada. Tengok kalimah manirtada tu yang bawah tu. Nun tu baris bawah. Nun tu baris bawah. Baris bawah tu baris asli ke arid? Tadi kata hamzah wasal je. Ni tiba-tiba nun tu pun ada baris bawah dah. Manir tada. Jadi ra tu nak baca tebal kan nipis? Dia tunda. Oh, pandai dia tunda. Jadi kalimah asalnya man. Man dekat situ. Nun tu mati. Man. Jadi bila nun mati, nak bertemu dengan ra mati pula, macam mana nak baca? Tak boleh nak baca. Jadi bila tak boleh nak baca, datanglah kaedah kena kasrahkan huruf nun tu. Manirtada. Jadi bila kata kena kasrahkan tu, maksudnya ra tu kasrah tu adalah kasrah mendatang. Kasrah mendatang. Jadi kena tebalkan bunyi ra. Manirtada. Manirtada. Baik. Dan yang ke-11, ini kena tambah. Untuk cetakan baru dah ada dah. Yang ke-11. Kat sini 10 je. Dia kena tambah satu lagi. Yang ke-11, saya tengok balik ayat dia. Okey, yang ke-11 tulis. Ketika ra sukun, ketika ra sukun dan kasrah sebelumnya. Ketika ra sukun dan kasrah sebelumnya berada dalam kalimah yang berasingan. Rabbirhamhuma. Jadi sekarang ni, tadi yang 10 tadi tu kerana kasrah tu kasrah arid, kasrah mendatang. Tak apa, tulis ni dulu, tulis contohnya dulu. Jadi yang ke-11, ketika ra sukun sebelumnya kasrah, ketika ra sukun dan kasrah sebelumnya berada dalam kalimah yang berasingan. Jadi yang ke-11 ni dia dah
tak kisah dah. Kasrah tu kasrah arid ataupun kasrah asli, asalkan dia berasingan maka kena baca dengan tebal. Okey, dah tulis. Okey. Jadi mula-mula tadi kita tengok kalau ra mati kat sini sebelumnya baris bawah dia kena baca dengan tarkik. Kena baca dengan nipis. Contoh kalimah Fir'aun. Kan? Fir'aun tadi ra mati sebelumnya baris bawah kena baca dengan nipis. Tapi sekarang ni pasal apa jadi tebal pula? Sebab sebelumnya pun sukun kasrah ni pun kasrah yang asli ni. Ni kasrah asli Rabbi. Rabbi kan? Asalnya dia Rabbi lah, Rabbayabi. Cumanya dia ada hazaf ya. Tapi tetaplah baris tu baris bawah. Tetaplah baris tu baris asli, kasrah asli. Tapi yang disebabkan dia baca dengan tebal ni kerana apa? Tak. Bukan pasal ra datang dah, bukan kasrah datang, kasrah arid dah, bukan. Dia pasal kalimah tu berasingan. Kalimah tu berasingan. Dia berasingan. Yang ni duduk sebelah ni, kasrah duduk sebelah ni, ra mati duduk sebelah ni. Dia duduk pada dua kalimah yang berasingan. Kalau yang ni dia duduk dalam satu kalimah, yang tu yang kena baca dengan tarkik, baca dengan nipis. Sekarang ni dia duduk asing. Bila asing kena baca dengan tebal. Rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma. Jangan baca nipis, jangan rabbirhamhuma dah. Dia rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma. Jadi ini yang ke-11 tambah ke situ. Kena baca dengan tebal. Bila kasrah dan sukun ra tu, ra yang mati tu duduk berasingan. Kalau dalam matan, dia dalam matan Syatibi maksudnya. Dia kata wa ma ba'da kasrin aridin aw mufassalin fafakhim. Fa hadha hukmuhu mutabazzila. Dia kata dan ra sukun yang terdapat selepas baris kasrah yang mendatang dalam satu kalimah atau kalimah berasingan. Walaupun kasrah asliyah. Walaupun kasrah tu kasrah asli, yang sekarang ni kasrah asli lah, tapi disebabkan dia duduk berasingan, maka ditebalkan juga bacaannya. Itulah hukum yang diguna pakai. Jadi teballah bacaan Rabbirhamhuma. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan huruf ra? Huruf ra nipis, huruf ra tebal. Hamzah wasal tu tak ada kena-mengena. Hamzah wasal ni dia sebagai pemula dan juga nak menunjukkan kalimah berasingan juga. Hamzah wasal ni dia nak bezakan ini kalimah lain, yang ni kalimah lain. Dia dalam bacaan tu tak ada. Bila wasal, hamzah wasal tu tidak ada bacaan. Tapi bila nak mula dekat dia baru ada. Baru ada bunyi dia. Irji'i. Irji'u.
Tak. Tak boleh. Hamzah wasal bukan tanda untuk tebal. Ha. Ha. Kalimah berasingan. Ha. Yang tu lebih tepat lah. Ha. Hamzah wasal ni dia macam CCTV je. Duduk tang situ tegak je. Dia duduk je. Ha. Nak mula kat dia, orang nak tengok rakaman tu baru orang pakai dia. Kan? Macam tu lah CCTV. Ha. Satu kalimah. Mana ada satu kalimah? Nak mula tu tebal lah. Nak tebal lah. Jadi kalau kata nak mula dekat hamzah wasal tu, ditebalkan juga. Kerana dia bukan cerita berasingan dah. Dia cerita pula berkaitan dengan kasrah arid dekat situ. Sebab hamzah wasal ni asalnya tak ada baris. Tapi tiba-tiba mai duduk kasrah baris bawah duduk kat dia. Jadi itu kita panggil kasrah mendatang, baris bawah yang mendatang. Jadi kena baca dengan tebal. Ra tu kena baca dengan tebal. Kalau kasrah asli macam kalimah Fir'aun, kan? Jadi kasrah asli nipis. Fir'aun dia duduk dalam satu kalimah, kasrah yang asli. Tapi kalau duduk dalam satu kalimah, kasrah tu kasrah arid, kena baca dengan tebal. Kena baca dengan tebal. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Kadang tu rasa orang pening kat kawan kesan ni. Baik, rasanya kita tangguh dulu kat situ. Kita sambung minggu depan lah, insya-Allah. Dalam tajuk keadaan ra yang harus tafkhim dan tarkik. Jadi akan datang kita akan nampak atau kita tengok, kita bincangkan ra yang boleh ditebalkan dan boleh dinipiskan. Boleh buat dua-dua. Ada tempat yang boleh buat dua-dua sekali. Ataupun ada tempat yang dia lebih utama tebal, ada tempat yang dia lebih utama nipis. Baik. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نور قلوبنا بنور هديتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.